Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari ambil faham maksud dengan ayat ni deh. Mudah-mudahan kita boleh buat mikir atas diri kita. Maksud ayat ni Allah Ta'ala duk larang jangan kita ni jangan supo perangai orang ahli kitab, orang terhabui kitab. Maksud sini ke orang Yahudi lah. Ahli kitab ni kena pada orang Yahudi Nasara ni. Maka Allah Ta'ala duk larang jangan wisupo dengan fuak ahli kitab. Fuak ahli kitab lagu mana perangai dia? Allah kata Allah bui omor panjang kok puak ahli kitab ni. Tuhan bui omor panjang fatala alaihimul amad. Maksud gak Tuhan bui omor panjang, tapi omor panjang yang Allah Ta'ala bui ke dia tu faqasat qulubuhum. Maka ia jadi kerah hati dengan Allah. Jadi lawan Allah, jadi derhaka kepada Allah. Jangan jadi perangai lagu ni. So batuk kita ni tu hawi umur panjang kak kau tua kau, kita kena banyak ibadat kau, kita kena banyak taubat dengan Allah. Kena banyak mikir tentang akhirat. Kena terima kasih kepada Allah. Allah tahu umur boleh kita duk taubat ni. Ni dak orang Yahudi. Tuhan kau bui umur panjang, kau hati kerah dengan Allah. Jangan lagu ni. Wal a'yadzu billah.